Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membacakan hadis yang ketiga daripada hadis 40 Imam Nawawi yang bertajuk tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud hadis di atas ialah daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Daripada hadis di atas, marilah sama-sama kita mendengar penghayatannya, iaitu Islam umpama sebuah binaan yang berdiri tegak dengan 5 asas utama dalam kehidupan. Tanpa 5 perkara ini, Islam seseorang akan goyah dan runtuh. Yang kedua, menjaga 5 rukun Islam bermakna kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan Islam dalam kehidupan. Mengabaikannya bererti keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan Islam dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, marilah kita sama-sama tekun dan istiqamah dalam mempelajari rukun-rukun Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan. Kita juga hendaklah berusaha sebaik mungkin melaksanakan rukun-rukun Islam dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang akan dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli syurga Firdaus kelak. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.